الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita teruskan dalam hadis yang keberapa ini? Yang ke Al-Ashir. At-Tasi' قرأنا. نعم. الحديث العاشر. أهلا بخير، ما شاء الله. وين كنت؟ تعال هنا جنبي هنا. في كرسي زيادة كمان محسن. ما شاء الله، كيف حالكم؟ بخير طيبين؟ مش تفضل. أجيب الكرسي هنا. بجيب الكرسي. جيب الكرسي. أعطي الطريق. تفضل، أعطي الكرسي هنا. تفضل. تفضل. ما شاء الله، كيف حالكم؟ بخير طيبين؟ وشو خبر فين؟ نايم. الحديث العاشر. أخبرنا اسمه قال الشيخ العلامة محمد ياسين بن عيسى الفاداني في كتابه الأربعون الفادانية. قال رضي الله عنه: أخبرنا سيد أحمد بن محمد رافع الطهطاوي الحنفي المصري قال: أخبرني أبي الشيخ محمد بن عبد العزيز بن رافع القاسمي الطهطاوي. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد الفرغلي الأنصاري قال: أخبرنا أبو هريرة داود بن أحمد القلعي الميدومي الأصل قال: أخبرنا سيد أبو الفيض محمد مرتضى بن محمد الزبيدي الواسطي قال: أخبرنا محمد بن منصور الأضفيحي قال: حدثني أبي قال: حدثنا شمس محمد بن علاء الدين البابلي المصري قال: حدثنا الشهاب أحمد بن محمد الشهير بن الشلبي قال: حدثنا الشمس محمد بن أحمد الرملي الصغير قال: حدثنا القاضي زكريا بن حمزة بن محمد الأنصاري السنيكي قال: حدثنا العز عبد الرحيم بن محمد عريفة بابن الفرات الحنفي قال: أخبرنا محمود بن خليفة المنبجي قال: أخبرنا الشرف عبد المؤمن بن خلف الدمياطي المعروف بابن الجامد قال: حدثنا منصور بن سليم الهمداني قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن عمر القطيعي قال: أخبرنا عبد الله بن جرير الكاتب قال: أخبرنا الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن سعد السمعاني قال: أخبرنا أبو منصور القاضي أحمد بن محمد بن عبد الله الحازمي السرخسي إجازة قال: أخبرنا محمد بن علي بن حسين السرخسي قال: أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الله بن عمر الأكفاني قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن منصور الدامغاني قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال: حدثني خالي أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني قال: أخبرنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. نعم. إسناده صحيح، وهو مخرج من كتاب السنن الشافعي، وهو أول حديثه فيها برواية المزني يروى عنه الطحاوي. نعم. Hadis dengan sanad yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Yasin Al-Fadani dengan sanadnya sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Anas Ibn Malik. Katanya, bila makanan, hidangan makan dihadirkan, makan malam, lalu dikumandangkan qamat untuk salat, fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan malam dahulu. yakni hadis ini ada menerangkan tentang mana yang patut kita dahulukan, makan atau salat isya.
Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bila makanan sudah dihidangkan, maka haknya makanan yang sudah dihidang itu dijamu, dimakan. Oleh sebab itu, tidak elok membiarkan makanan menunggu lama tidak dijamah. Oleh sebab yang demikian, bila hidang makanan, jangan dihidang dulu lama, baru orang datang. Selain daripada masalah sejuk, menghidangkan makanan terlalu lama untuk dijamu oleh jemaah, dia menyalahi adab dalam menghidang. Pastikan bila ingin menghidang, makanan yang dihidang tak terlalu lama untuk menunggu dijamah. Yang kedua, dalam Al-Quranul Karim ketika diceritakan tentang Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh malaikat yang menyerupai manusia. Hal ataka hadits dhaif Ibrahim al-mukramin idza dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilayhi qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf fabashsharhu bighulamin alim. Ketika Nabi Ibrahim menghidangkan makanan, dilihat makanan itu tidak dijamah. Mereka tidak menghulurkan tangannya. Maka Nabi Ibrahim risau. Karena haknya makanan kalau sudah dihidang, itu dijamah. Tidak boleh terlalu lama menunggu makanan itu. Maka oleh kerana tidak dijamah, Nabi Ibrahim risau. Apa benda? Baru diberitahu kalau mereka adalah yang datang adalah malaikat dan malaikat tidak makan dan tidak minum. Hadza berkenaan dengan makanan bila dihidang. Ya. Katanya bila makanan sudah dihidang dan haknya makanan itu segera untuk dijamah atau dinikmati, kalau dikumandangkan salat atau Bilal qamat, sementara makanan baru dihidang, mana kita patut dahulukan? Adakah kita salat dulu atau kita makan dulu? Yang pertama yang perlu diperhati adalah baik kalau kita hidang makanan, jangan time salat. Tapi ini in case, bila berlaku. Karena kenapa timbul masalah ini? Bila berlaku. Tapi bila ingin menghidangkan makanan, pastikan ianya adalah tidak bertentangan atau tidak bertepatan dengan time orang melakukan salat. Dalam makanan dihidang dan bila Bilal qamat, mana patut didahulukan? Makan dulu atau salat dahulu? Di sini ulama ada memberikan penjelasan. Dalam hadis ini katanya makan dulu. Idza hadara al-'asha 'ala al-isya faqaddimul 'asha 'ala al-isya. Bila hidangan makanan sudah dihidangkan dan waktu salat isya tiba, maka dahulukanlah makan malam dulu. Baru kemudian melakukan salat isya. Apa sebabnya? Disebabkan oleh kerana bila seseorang terganggu dalam salatnya dengan memikirkan makanan yang dengan terganggu itu boleh hilang khusyuk ketika salat. Sementara ruh as-salah itu khusyuk. Maka dalam hal ini kita makan dulu. Karena kalau tidak makan di pikiran rendang, pisang ayam goreng gitu. Nanti dia punya salat pun pikirnya ayam goreng dengan kambing guling wala rendang ke wala ketupat ke. Nanti jadi salatnya jadi salat ketupat. Pasal apa? Pasal dia pikir dalam salatnya pasal makanan. Bila itu yang terjadi kepada seseorang, ya dia kena makan dulu. Supaya ruhus shalah yaitu khusyuk dapat dicapai ketika ia melakukan salat. Yang kedua, salat isya adalah masanya panjang. Makanya diberikan perumpamaan di sini salat.
Tapi kalau solat isya ada tinggal sikit saja masuk waktu subuh. Atau solat itu hidangkan makanan, kalau kita makan dulu, solat akan habis waktu. Solat didahulukan. Solat didahulukan. Karena makan boleh kemudian. Sementara salat, sementara makan tidak boleh menjadi sebab menghalang orang melakukan solat tepat pada waktunya. Yang kalau dia makan akan habis solat, maka dia mengabaikan solat daripada waktunya. Maka dalam hal ini solat didahulukan. Jadi beberapa kondisi perlu diperhati antara mana yang patut didahulukan. Makan dulu atau solat dulu. Jika solat dulu akan menjejaskan kepada khusyuk, kalau tidak makan, maka makan dulu. Kemudian solat kemudian. Paham dong? Melainkan kalau dia okey, masih kenyang. Sementara qamat sudah didahulukan. Yang dia tak terganggu kalau dia solat isya terlebih dahulu. Ya, dalam hal ini solat didahulukan sebab tak terganggu dia daripada khusyuk ketika solat disebabkan oleh makanan yang dihidang. Nah, jadi idza hadara al-asya wa uqimatus shalah fabda'u bil asya. Nah, hadis yang berikutnya. Gerak ya Zafran. 11. الرحمن بسألكم المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى. الحديث 11 من مسند الشافعي رواية الربيع وبه إليه قال أخبرنا سيد أحمد إدريسي بن محمد بن سليمان الهدال الزبيدي قال أخبرنا ابن عم السيد عبد الرحمن بن سليمان بن محمد الهدال قال أخبرنا أبي سيد سليمان بن محمد بن عبد الرحمن الهدال قال أخبرنا أبي السيد محمد بن عبد الرحمن بن سليمان الهدال قال أخبرنا الوجيه المفتي السيد عبد الرحمن بن محمد بن سليمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدال قال حدثني أبي السيد سليمان بن يحيى الأهدال قال حدثني السيد أحمد بن محمد شريف مقبول الأهدال قال حدثنا سيد الإمام إمام الدين يحيى بن عمر مقبول الأهدال قال حدثني أحمد بن محمد بن علي النخلي المكي الشافعي قال حدثني أحمد بن سليمان القرشي الصنيلي المصري قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد زين بن عبد الرحمن الأجهوري قال حدثنا شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد بن حمزة رملي الصغير الشافعي قال حدثنا شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني قال حدثنا صلاح بن أبي عمر المقدسي الدمشقي قال حدثنا أبو الحسن فخر الدين علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الرحمن السعدي الدمشقي الشهير بابن البخاري قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله الصيدلاني قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب اللصم قال حدثنا الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. حديث صحيح مخرج في مسند الشافعي برواية الربيع ورواه البيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك والشيخان في البخاري والمسلم في صحيحهما. نعم هذا ذكر الشيخ mengenai dan sarannya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani mengenai hukum bila seekor anjing walagha maksudnya menjilat kepada barang atau bekas atau sesuatu, terkena kepada sesuatu melalui ludahnya atau melalui sesuatu yang cair daripada anjing. Kita di dalam fiqh ada belajar berkenaan dengan najis terbagi kepada 3 bahagian. Ada najis namanya najis mukhaffafah. Ada najis namanya najis mutawassitah. Ada najis namanya najis mughalladhah. Najis mukhaffafah adalah najis bayi atau maaf cakap kencing anak kecil atau bayi yang belum berusia 2 tahun dan hanya minum air susu ibu sahaja. Jadi ada beberapa muwasafat. Yang pertama, kencing. Maka berbeza dengan kotoran yang lainnya.
Kotoran yang lainnya tak termasuk daripada muwasafat yang pertama, yang mukhaffafah ini. Yang kedua, bayi yang belum berusia 2 tahun. Berbeda kalau bayi itu lebih daripada usia 2 tahun. Yang ketiga, bayi itu tidak makan kecuali atau minum kecuali air susu ibunya. Kalau bayi itu sudah diberi minum atau makanan selain daripada air susu ibu, maka dia tak termasuk daripada muwasafat najis mukhaffafah, najis yang ringan. Bila salah satu daripada 3 kriteria ini tidak ada, maka najis itu berubah daripada ringan kepada najis sederhana atau sedang. Apa perbezaan najis yang ringan dengan najis yang sedang atau sederhana? Najis yang ringan, sifat-sifatnya sebagaimana saya sebut tadi, bila ingin dibersihkan najis itu cukup dengan dipercikkan dengan air sahaja. Sehingga melebihi daripada saiz najis itu berapa saiznya. Kalau saiznya itu hanya sebulat bulatan logam duit 50 sen contohnya, maka percikan air itu dilebihkan sedikit. Maka dengan begitu sudahlah kain itu akan menjadi suci. Hanya dengan percikan air. Tanpa kain itu dibasuh. Hanya dipercikan air sahaja. Bila najisnya mukhaffafah dengan sifat-sifat yang saya sebutkan tadi. Ada najis namanya najis mughalladah. Mughalladah najis yang berat. Najis yang berat ini adalah najis anjing atau babi. Atau yang diperanakkan daripada keduanya. Apa saja perkawinan binatang yang dikawin dengan salah satu daripada anjing dan babi, maka anaknya ikut hukum kepada najis anjing atau babinya. Maka dalam atau khinzir ya, dia najisnya namanya najis mughalladah atau najis yang berat. Najis yang berat ini adalah cara membersihkannya adalah dibasuh 7 kali pada barang yang terkena atau tempat yang terkena najis tadi. Salah satu daripada 7 itu dicampur dengan debu. Anjurannya selain daripada basuhan yang pertama dan selain daripada basuhan yang terakhir. Di antara 2, 3, 4, dan 5 sampai 6, air itu dicampur dengan debu atau tanah, dituangkan di tempat yang mana terkena najis. Baik itu bekas, atau itu pakaian, atau itu kereta. Umpamanya kalau kereta kena hentam anjing kemudian ada kesan daripada darah di situ, maka dalam hal ini dibersihkannya 7 kali, salah satunya dengan debu. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marratin ihdahunna bit-turab. Adapun najis mutawassithah, najis ringan selain daripada najis yang atau najis yang sedang atau sederhana, selain daripada najis ringan dan selain daripada najis yang berat. Selain daripada 2 ini, maka semua yang dikatakan najis mutawassithah, yang ia terbagi kepada 2 bahagian, ainiyah atau hukmiyah. Ainiyah, najis yang jelas, yang nampak warna, bau dan rasa, seperti darah nampak warnanya. Kalau najis kotoran yang kencing atau seumpamanya, kalau sudah kering mungkin baunya. Jadi akan menjadi najis hukmi walaupun tidak dilihat kesan basah pada tempat tersebut. Pada najis mughalladah dalam hadis ini katanya kalau seekor anjing itu walagha fi ina, yakni menjilat kepada bekas, pada bekas baik itu pinggan, mangkok ataupun apapun juga. Dikiaskan di sini ina bekas. Kalau bukan ina, kain contohnya, atau kena kaki kita contohnya, terkena jilatan anjing, atau air liurnya anjing, atau darahnya contohnya. Maka bila terkena kepada badan kita, ataupun bekas, ataupun pakaian, ataupun kereta contohnya, bila ingin disucikan, maka dibersihkan dengan 7 kali basuhan. Caranya adalah 7 kali basuhan dengan izalatul ain terlebih dahulu. Dibersihkan ainnya. Kalau najis itu pada anjing darah,
Kena hilang warnanya dulu. Bila hilang warna, baru kita mula basuhan 7 kali. Jadi tak bermula basuhan 7 kali, basuhan pertama dituangkan kepada kita punya kaki, contohnya terkena darahnya anjing. Basuhan pertama darahnya masih ada, itu basuhan tak dikira. Kena bersihkan dulu. Dah habis warna darah tu, baru kena basuh 7 kali. Salah satunya dengan debu. Ba'da izalatul ain, setelah ainnya dibersihkan. Nah, caranya adalah dengan menuangkan air sekali terlebih dahulu. Lepas tu air yang kedua, basuhan kedua campur dengan tanah atau dengan debu. Sebelumnya tu tuangkan di tempat terkena najis. Bila sudah basuhan yang kedua dah campur dengan tanah atau debu, maka yang ketiga, keempat, air putih biasa. Sampailah 7 kali, dengan begitu selesai membersihkan najis mughalladah yang terkena dengan anjing atau khinzir setelah izalatul ain, setelah menghilangkan ain najisnya. Kalau najisnya itu berbau sampai hilang baunya. Darahnya hilang warnanya tapi bau masih ada. Kena hilangkan baunya. Campur dengan sabun, bersihkan dulu dengan sabun. Sampai hilang warna, bau. Dan juga rasa. 3 sifat ini. Bila sudah habis semua, baru basuhan 7 kali boleh dikira. Nah, di dalam hadis ini hanya dinyatakan anjing sahaja. Tidak ada sebutan khinzir. Akan tetapi ini diambil dengan dalilul qiyas. Dengan dalilul qiyas. Oleh kerana kedudukan khinzir itu lebih teruk daripada anjing, maka dikiaskan. Kalau anjing saja seperti ini, maka babi pun juga atau khinzir pun juga hukumnya sama. Nah, melainkan bila taib kalau umpama anjing itu sudah menjilat kepada bekas, kemudian anjing itu pergi. Dan tak nampak kesan basah, tak nampak kesan apa semua. Jika ada orang nampak dia menjilat, maka bekas itu adalah hukumnya najis. Walaupun tak nampak, tetap hukumnya najis kerana dibasuh 7 kali. Melainkan bila ada anjing di samping bekas. Tak ada orang nampak anjing itu makan daripada bekas tersebut. Kemudian anjing itu pergi. Jadi kita nak menghukum bekas tu macam mana? Tadi dijilat lah anjing. Awak tak nampak? Jadi macam mana? Al-asal at-tahara. Asalnya adalah kerana tak nampak jelas, maka kita tak boleh menghukum sesuatu itu najis kecuali dengan syuhud, dengan adanya bukti. Kalau tak ada bukti, maka kembali kepada al-asal, kepada yang asal, yaitu at-tahara fil ina. Naam. Adapun pada najis yang ringan atau najis yang sederhana, cara membersihkannya adalah cukup dengan membersihkan dengan air sahaja tanpa ada campuran tanah ataupun lain-lainnya. Dan kalau boleh hilang dengan sekali basuhan sudah cukup. Yang penting pada basuhan itu hilang bau, warna dan juga rasa. Gerak. بسندكم متصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. وبإليه قال أخبرنا شيخ القياهي عبد المحيط بن يعقوب بن فانجي السيدرجوي ثم المكي في منزلنا بمحلة شامية مكة. قال حدثنا محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي ثم مكة. قال حدثنا السيد حسين بن محمد الحبشي المكي بمكة. قال حدثنا السيد أحمد بن زين دحلان المكي. قال حدثنا محمد بن أحمد الدمهوجي. قال حدثنا عبد المنعم بن أحمد العماوي الأزهري المتوفى سنة 1234 الهجري. قال حدثنا أحمد بن عيسى دفري. قال حدثنا الملا حسين بن محمد بن مراد بن علي بن داود بن كمال الدين صالح بن محمد بن عمر بن شعيب بن هود المرادي الحسيني الموساوي البلخي البخاري بدمشق.
قال حدثنا محمد بن فضل بن محب الدين المحبي الدمشقي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبد العزيز الجنيني الدمشقي بدمشق قال حدثنا خير الدين بن أحمد بن نور الدين علي العلمي الأيوبي الفاروقي الرملي المتوفى بدمشق سنة 1081 هجري قال حدثنا إمام أحمد بن محمد أمين الدين عبد العالي الدمشقي قال حدثنا والدي محمد الأنصاري قال حدثنا عمر بن محمد بن فهد العلوي الأصفوني قال حدثني والدي أبو الفضل تقي الدين محمد بن فهد قال حدثنا أبو الخير محمد بن علي الجزري الدمشقي قال أخبرنا أبو حفص عمر بن أملية المراغي قال حدثنا فخر الدين علي بن أحمد المعروف بابن البخاري قال حدثنا أبو علي حنبل بن عبد الله بن الفرح الرصافي قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن حسين قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي التميمي عرف بابن المذهب قال حدثنا أبو بكر أحمد بن القطيعي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي إمام أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أبي بن كعب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يا رسول الله لقد أبطأ عنك جبريل عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم ولما لا يبطئ عني وأنتم حولي لا تستنوننا ولا تكلمون أظافركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم. هذا الحديث حسن أخرجه إمام أحمد في مسنده بهذا اللفظ والإسناد ورواه البيهقي في سننه وابن الله سموه في مسنده وتمام الرازي في فوائده. Nah, hadis diriwayatkan daripada penulis Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani sampai kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, katanya ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad abta'a Jibril alaihi salam faqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika itu Jibril lambat datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda menjawab, walima la yuqti anni wa antum hawli la tastannuna wa la tuqallimuna adhafirakum wa la taqussuna shawaribakum wa la tunaqquna rawajibakum. Bagaimana dia tak lambat datang kepada aku sementara kamu berada di sekeliling aku, tidak mengambil daripada sunnah-sunnah aku, tidak memotong kuku dan menipiskan misai. Ini merujuk kepada fitrah yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsun minal fitrah. Khamsun minal fitrah. 5 perkara bahagian daripada fitrah. Yang pertama adalah qassus syarib. Qassus syarib, menipiskan misai. Wa taqlimul adhafir. Taqlimul adhafir, memotong kuku. Kemudian wa nadful ibit, mencabut bulu ketiak. Kemudian wa halqul anah. Halqul anah, memotong atau mencukur rambut di sekitar kemaluan. Yang kelima, al-khitan. 5 perkara ini bahagian daripada fitrah. Di antaranya adalah qassus syarib, menipiskan misai. Di antara maksudnya menipiskan misai adalah misai itu tak boleh sampai menutup kepada bibir.
Ada khilaf di antara ahli hadis, adakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukur habis misainya atau menipiskan misai. Kalimat qas, memotong, difahami menipiskan. Menipiskan di sini bermakna mencukur sampai bulu itu tidak menutup kepada bibir atau mencukur tipis semua. Jadi bagi yang menipiskan misai atau mencukur sehingga sikit saja yang ada pada misai, pun itu bahagian daripada fitrah. Khilaful fitrah, kalau seseorang itu menjadikan misainya menutup bibirnya. Makan bercampur, sangkut-sangkut nanti. Lagi tak kemas pun kalau nampak misai seperti itu. Oleh hadza dikatakan di antara bahagian daripada fitrah qassus syarib. Kemudian katanya taqlimul adhafir. Potong kuku. Memotong kuku dianjurkan pada hari Jumat atau juga pada hari Khamis. Dianjurkan untuk potong kuku. Mulai daripada sebelah kanan, mulai daripada jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kemudian jari kelingking, kemudian ibu jari. Daripada kiri, jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, kemudian ibu jari. Atau cara yang kedua, daripada jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, pindah ke sebelah kiri, jari kelingking, manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari kiri, diakhiri dengan ibu jari kanan. Cara seperti ini pun juga diperbolehkan, dimulai dengan kanan, berakhir pun juga dengan ibu jari sebelah kanan. Atau selesaikan kanan terlebih dahulu, kemudian diakhirkan dengan sebelah kiri. Anjuran memotong adalah pada hari Jumat atau hari Khamis, kemuliaan masa atau hari ketika mencukur atau memotong kuku. Makruh membiarkan kuku panjang. Yang sekarang menjadi tren. Kalau potong kuku dibiarkan hanya bagian bagian jari kelingking, biar panjang macam. Kalau perempuan lain cerita lah, perempuan memang menghias kepada kukunya. Jangan cakar sajalah. Paham tak? Lebih-lebih lagi kalau kuku itu sampai kotor. Sampai hitam. Khawatir ia akan satu jadi penyakit, kuman. Yang kedua, khawatir kalau wudu tak sampai kepada bawah kuku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh hadza, malaikat itu datang pada tempat-tempat yang di situ dilakukan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak datang pada tempat-tempat yang dilakukan hal-hal yang bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh hadza, katanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang datang kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dibaca Quran. Kemudian saya mendengar ada suara di luar itu macam kuda saya bergerak dan macam mengamuk. Kalau saya berhenti baca, dia pun berhenti. Kalau saya baca balik, dia pun goyang balik. Kemudian saya keluar. Saya keluar tengok ke atas, nampak macam ada sesuatu yang mendekat kepada rumah saya. Kemudian dia tersingkap sedikit-sedikit, kemudian terang balik nampak langit. Kata baginda Rasulullah, itu sakinah yang turun kepada kamu. yakni malaikat yang mendekat kepada kamu saat kamu membaca Al-Quran Al-Karim. Sunnah ketika diamalkan, ia akan menjadi sebab turunnya para malaikat mendekati kepada orang yang sedang melakukan sunnah. Sebaliknya, ia akan menjadi sebab jauhnya malaikat bila tidak dilakukan apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Nah.
Gerak. Gerak. Hai, Muslim betul gerak ya, Muslim. Ha? Gerak. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه قال أخبرنا سيد محمد المرزوقي عن عبد الرحمن بن محجوب الشهير كأبيه بأبي حسين المكي الحنفي قال أخبرنا شيخ عثمان بن عبد السلام الداغستاني مفتي المدينة المنورة قال أخبرنا الحسن بن أحمد عاكيش قال حدثنا محمد عابد بن علي السندي الأنصاري قال حدثنا سيد عبد الرزاق البكاري بن زبيد المحمية قال أخبرنا السيد أحمد بن محمد شريف مقبول الهدال قال حدثنا سيد أحمد بن إدريس الحسني قال حدثنا سيد محمد بن أبي بكر بن أحمد الشلي العلوي بمكة قال أخبرنا محمد بن علاء الدين البابلي في المسجد الحرام قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر النسفي الخزرجي الشهير بعقود الإمام المتوفى بمصر سنة 1007 الهجري قال أخبرنا الجمال يوسف بن عبد الله الأرميوني قال أخبرنا جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي قال أنبأنا تقي الدين أبو العباس أحمد بن الحسن الشمني التميمي الإسكندري قال أخبرنا العز عبد الرحيم بن محمد الشهري بن الفرات قال أخبرنا محمود بن خليفة المنبجي قال أخبرنا عبد المؤمن بن خلف الدمياطي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن حسين بن مغير البغدادي قال أخبرنا أحمد بن طاهر المهيني قال أخبرنا أحمد بن علي بن خلف الشيرازي قال أخبرنا أبو عبد الله الحاكم النيسابوري قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد الله العنبري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا موسى بن أيوب النصبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي زينان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. هذا حديث صحيح الإسناد مخرج في المستدرك على صحيحين لأبي عبد الله الحاكم. وهذه الأسماء الحسنى الواردة فيه وفي رواية أخرى اختلاف في ذكر أسماء ليست في هذا الحديث وكلها من أسماء الصفات وفي القرآن. Nah, hadis diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani sampai kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, inna lillahi 99 isman. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang membacanya, yang menghitungnya, maka ia masuk syurga. Yaitu Asmaul Husna yang kita semua selalu membaca. Asmaul Husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ada 99. Daripada 99, terdapat beberapa perbedaan riwayat tentang beberapa nama. Seperti kalimat Al-Fardu. Adakah dia nama daripada Asmaul Husna atau tidak? As-Sattar, yang maha menutup aib. Adakah termasuk daripada nama 99 atau tidak? Boleh jadi untuk dikombine dua riwayat atau lebih tentang nama-nama yang tak tertera dalam 99. Boleh jadi ia penambahan daripada satu majlis. Nabi bercakap 99 nama, sebutkan inilah tadilah. Di majlis yang lain, Nabi sebutkan tambah lagi kalimat atau nama Allah yang lainnya selain daripada 99. Hanya pada satu majlis, Nabi sebut 99 nama.
dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, berdoalah kamu dengannya. Oleh sebab yang demikian dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tak boleh dalam doa kita tak menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya yang ada dalam Asmaul Husna. Meminta rezeki kepada Allah. Ya Razzaq, wahai Tuhan yang maha memberi rezeki, berilah rezeki kepada aku. Ya Ghafur, wahai Tuhan yang maha mengampun, ampunkanlah dosa aku. Ya Afu, wahai Tuhan yang maha memberi maaf, maafkanlah aku. Wahakadha. Disebut nama Allah Subhanahu wa taala atau sebutkan alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nama Allah Subhanahu Ar-Rahmanir Rahim. Baru kita berdoa. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada berdoa, itu adalah bahagian daripada adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi Asmaul Husna. Berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kalau kita menyebut nama Allah sesuai dengan kita punya permintaan. Kita ingin mohon maaf pada Allah, ya Afu, wahai Tuhan yang maha memberi maaf. Jika kita ingin meminta rezeki, wahai Tuhan yang maha memberi rezeki. Kalau kita dalam keadaan lemah karena ditindas oleh orang lain, dan kita mohon pertolongan daripada Allah, ya Qahar, wahai yang maha perkasa, yakni tiada siapa yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wahakala, apa yang kita ingin minta kepada Allah, pilih pada nama Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat Allah dalam Asmaul Husna perlu difahami daripada dua bahagian. Yang pertama namanya sifatul jamal. Sifat yang indah. Yang kedua sifatul jalal. Sifat yang menunjukkan keagungan dan keperkasaan Allah Ta'ala. Sifatul jamal, sifat yang indah yang kalau kita sebut, kita punya hati rasa sejuk. Rasa nyaman, rasa selesa. Sifatul jalal, kalau disebut, kita punya hati ada rasa gerun. Ada rasa takut, ada rasa runsing. Demikian pada sifat Allah yang jamal, yang indah seperti Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, Al-Mannan, Al-Ghaffar, Al-Afu, Ar-Razzaq, Al-Halim, Al-Karim. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keindahannya, rahmat, kelembutan Allah, rezekinya Allah, pemurahnya Allah. Bila disebut hati itu, nyaman, selesa, seronok. Tapi bila disebut namanya Al-Ghahar, yang maha perkasa. Atau Ad-Dar, yang maha menentukan perkara mudarat boleh terjadi. Al-Malik, yang maha raja. Kemudian Al-Qadir, yang maha kuasa. Al-Qawi, yang maha kuat. Di sini nama-nama ini menunjukkan keagungan, kehebatan Allah. Yang kalau disebut nama, kita jadi gerun. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat atau dua keadaan pada nama Allah Subhanahu wa taala diperlukan kepada kita, satu sikap ketika menyebut nama Allah. Kalau kita menyebut nama Allah Al-Latif, kita mohon Allah Subhanahu wa taala beri kelembutan, karena nama Al-Latif adalah lembut. Kita mohon kelembutan dari Allah. Pada masa yang sama, kita pun juga mengambil hikmah daripada sifat itu untuk kita buat pada orang lain. Kalau kita sebut Al-Afu, yang maha memberi maaf. Ya Allah, aku mohon maaf kepada engkau. Ampunkan salah silap aku. Pada masa yang sama, kita maafkan orang lain. Kalau kita mohon Ya Razzaq, wahai yang maha memberi rezeki. Kita minta rezeki dari Allah. Pada masa yang sama, kita juga memberi rezeki atau mengagihkan sedekah kita pada orang lain. Dengan begitu, kita bila sebut nama Allah, kita ambil apa yang ada pada sifat Allah untuk kita gunakan pada orang lain. Karena orang yang paling banyak mendapat maaf dari Allah nanti di akhirat, orang yang paling banyak memaafkan kepada orang lain. Orang yang paling banyak akan diberi rezeki oleh Allah adalah orang yang menjiwai sifat Allah yang maha memberi rezeki dengan membantu orang lain.
Orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang memuliakan kepada orang lain. Wahakala. Apa yang kita nak dari Allah, buatlah itu kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pada sifat al-jamal dan juga pada sifat al-jalal. Naam. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa orang yang dia menghitung atau menghafal Asmaul Husna, maka dia akan masuk syurga. Di sini ahsaha, dalam riwayat yang lain hafizaha, yang menghafal. Jadi adakah kalau menghafal saja boleh masuk syurga? Ada beberapa riwayat. Yang pertama, man ahsaha maksudnya adalah yang menyebut dan menghayati. Seperti mana saya jelaskan tadi. Atau hafizaha yang menghafal. Mesti kita juga menghafal kepada Asmaul Husna. Sekarang kan ada lagu yang cantik itu kan. Nas'aluka ya man. Itu lagu itu juga memberikan kepada kita kemudahan untuk kita menghafal Asmaul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna tadi dibacakan sampai kepada bermula daripada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Ar-Rasyid dan juga As-Sabur. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita penghayatan kepada Asmaul Husna dan juga dapat mengambil bahagian daripada makna tersebut untuk dapat kita lakukan sesama kita. Ya Rabbal Alamin. Pada sifat jamalnya Allah, kita dapat mengambil sifat itu untuk kita buat pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Pada sifat jalalnya Allah, ditanamkan rasa gerun, takut kita kepada Allah untuk sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.